Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni pengalaman lalu jalan shortcut dah. Dia sebab jalan ni, dia jimat banyak masa. Memang dekat sangat-sangat. Inilah yang terjadi dekat seorang abang yang nama Abang Jim ni. Cerita ni 20 tahun lepas dah, lebih kurang tu kan. Kalau kata lah ni tempat yang dia lalu ni, dah jadi pembangunan dah kan. Tak macam dulu. Dulu boleh kata hutan lah. Dia berdekatan dengan laut. Dia ada pokok bakau apa kan. Tapi dia bukan jalan ban tau. Dia jalan biasa je. Orang tebuk jalan tu. Dah biasa orang duk lalu lalang. Dah terbiasa orang lain pun pakat lalu jalan tu. Jadi Abang Jim yang daripada Perak ni kan. Pengalaman ni bukan dia alami seorang dah. Dia dengan kawan dia. Jadi member dia dalam cerita ni nama dia Pun tau. Nama dia Saipul lah kan. Bagi dia lah sepanjang dia hidup ni tu pengalaman paling seram tu. Sampai dia was-was. Ni hantu ke orang gila? Jadi macam tu lah. Jadi cerita dia 20 tahun yang lepas kan. Abang Jim dengan kawan dia nama Pun tau. Mereka nak pergi ke satu kawasan perumahan. Kita tak sebutlah nama dia. Nama daerah. Tapi dia di belah Perak lah. Jadi malam tu pukul 8 lah. Abang Jim dengan Pun naik motor. Pergi ke kawasan perumahan dan jumpa member mereka nama Mustafa lah. Masa tu Mustafa ni dia ni pandai tau. Duk repair MP3, masuk lagu apa. Kan zaman-zaman macam tu bukan semua orang pandai kan. Jadi Mustafa ni tolong buat. Perasan tak dulu yang famous MP3 yang orang gantung dekat leher tu. Lepas tu cucuk kat telinga. Dia lebih kurang besar lighter lah. MP3 kecil tu kan. Yang tu lah mereka nak pergi ambil. Dekat kawan nama Mustafa ni. Pukul 8 lebih mereka pergi. Sampai kat sana sembang. Biasalah benda tu makan masa punya kerja. Nak sembang lagi kan. Sebab member jarang jumpa kan. Pukul 10.30 dah mereka balik. Jadi masa tu yang si Pun ni tergerak hati dah. Jom lalu jalan shortcut. Dekat sikit. Sampai west sikit. Jadi Abang Jim pun was-was juga. Memang dia biasa lalu jalan tu. Tapi ni malam. Jalan tu tak ada sebiji lampu pun. Dia jalan tanah dah. Kawasan dia rumput ya banyak kan. Tu ada rombak lorong. Lorong tu lah orang duk lalu lalang. Kereta pun lalu kat situ. Tapi malam tak sesuai lah nak lalu. Kawasan tu mereka nak kena lintas satu jabatan. Dia ada satu sungai tau. Sungai tu menghubungkan sungai besar dengan laut tau. Dia macam laluan lah. Kerana mereka ada kena naik titi nanti lah. Jadi kawan nama Pun ni dia kata dekat Abang Jim kan. Tak apalah. Bukan seorang nak lalu. Kita berdua kan. Jadi Abang Jim pun okey lah kan. Jom try. Pederahan tu. Pederahan. Sampai ada kawasan jalan gelap ni kan. Jauh juga tu. Jalan gelap ni 2 km jalan shortcut ni. Kira dia jimat banyak masa dah dalam perjalanan. Kalau lalu jalan biasa nak kena lintas berapa daerah ni. Kalau jalan shortcut ni 2 km tu dah dekat lah dengan tempat mereka dah. Dekat dengan kampung mereka lah. Tak apalah bawa pelan-pelan. Nak laju tak boleh jalan tanah kan. Lubang pun banyak kan. Jadi masa tu ya Abang Jim perasan, ada orang nampak depan tu. Dia pun berhenti motor. Dia pun suluh dengan lampu motor. Orang gila kau Baju tak pakai. Seluar dia pakai seluar warna hitam. Nampak dekat pinggang ni ikat tali. Dia punya seluar kan. Rambut dia macam kerinting mengerbang sikit. Tapi orang tu tak berjalan. Tu keras Masa tu yang Pun kata dekat Abang Jim, orang gila kot. Tu Abang Jim kata, kalau dia gila, dia tak main kawasan ni. Ada apa kawasan ni? Dia nak cari apa? Tu Pun kata dia nak shortcut juga kot macam kita. Lepas tu dah jalan balik motor kan. Yang Pun tepuk, berhenti. Jadi Jim pun berhenti. Han tengok, dia mana ada kaki tu. Seluar dia duk terapung. Abang Jim kata dekat Pun, Han turun saat. Aku nak drift, nak pusing motor kan. Dia tanpa cakap banyak, dia terus patah balik. Masa patah balik, dengar orang batuk. Kalau betul orang gila tadi yang batuk, mesti dengar kat belakang. Dia pun dah patah balik dah. Dia akan dengar di belakang. Tapi ni dengar di belah kanan. Jadi dengar batuk tu terus cari dah belah kanan. Takkan begitu cepat. Orang tu tadi kat depan. Tiba-tiba duduk sebelah kanan dah. Jadi kan ada kat depan, dia pada U-turn patah balik, patut ada kat belakang. Ni ada belah kanan. Yang ni dia nampak daripada arah depan. Ni nampak muka dia. Tu dalam cerita ni Abang Jim kata, sampai hari ni duk teringat muka orang gila tu. Sama ada dia ni orang ke apa ni. Yang peliknya dia berubah tempat. Cepat. Muka dia pun teruk. Muka macam muka terbakar.
Terbakar, hitam, merah-merah, macam nampak isi macam tu. Mereka sampai syok orang gila ni kembang. Dah lah kembang, gila sekontok kan. Gila dua orang. Mereka syok lah kan. Sebab dia punya gaya muka semua sama. Yang tu mula daripada belakang dia tengok kan. Yang kali kedua tengok daripada depan. Takkan dia berubah tempat begitu cepat dah. Mereka pun pecut tu kan motor. Pecut. Nampak kelibat orang seorang lagi sebelah kiri pula. Gaya macam lebih kurang sama. Sampai dekat. Yang ni perempuan pula lah. Tu dalam cerita ni Abang Jim kata. Dia punya rambut punya lah labuh. Faham kan labuh? Labuh sampai ke tanah ni. Dia punya pakaian ni nampak macam dia balut kain kat badannya. Macam tu lebih kurang. Ibarat macam kain putih. Yang dilumuk-lumuk dengan selut-selut. Tanah-tanah kotak-kotak. Macam tu. Yang ni daripada depan mereka tengok dah. Dia ada cekak pinggang. Yang ni cepat laju dia mereka tengok dah. Kan mereka tengah melaju dah. Mereka macam potong macam tu lah. Sekali imbas tengok belah kiri. Dia bukan tepi jalan sangat. Agak ke dalam jugalah. Gelap-gelap sikit. Tapi kat muka tu nampak dah. Tu dalam cerita ni Abang Jim Syok lah. Yang tulang siap dah. Sebab dalam cerita ni dia kata ada taring. Lepas tu dia punya kepala lah. Dia buat macam lehak patah lah. Lembek lehak. Ni benda ni kira cepat lah apa tengok kan. Sebab tengah melaju dah. Pucut sampai ke jalan luar kan. Berhenti saat kat lampu jalan. Turis selup poket ni ambil rokok nak bertenang saat kan. Cucu rokok bergetak-getak tangan ni. Lepas tu telefon member nama Kamarul kan. Telefon. Kamarul pun terkejut. Hampa lalu jalan tu malam. Alamak. Siapa suruh hampa lalu. Bahaya jalan tu. Kira situ pot orang nak buang barang-barang berubat apa. Buang saka lah. Kan sungai tu yang dia kata ada jabatan kan. Jabatan tu taklah besar benar. Lebih kurang 15 meter kot dia punya lebar kan. Ada jabatan. Kira orang duk buang barang. Orang duk atas jabatan tu orang buang barang berubat. Sebab ayak dia berjalan. Ayak dia berjalan pergi ke laut. Lepas tu orang rajin duk buang barang kat situ. Barang-barang saka ke, barang berubat kan. Jin-jin, jembalang semua ada kat situ lah. Kira boleh kata situ dia punya kampung dia lah kan. Kampung makhluk halus lah. Orang duk buang. Tak tahulah lepas buang benda tu pergi ke laut ke atau duduk kat situ kan. Benda tak nampak. Jadi sebabkan banyak pengalaman orang duk jumpa kat situ. Dia pasal kat situ penempatan dia kan. Makhluk halus dia orang duk buang ni. Lepas tu member nama Mustafa kata tak apa hampa balik lu. Sagi balik telefon pula kita sembang lain. Aku tak boleh cerita lah hampa tak sampai rumah lagi. Tak apalah pun dengan apa Jim pedarah motor balik ke kampung mereka. Mereka tak balik rumah lagi lah. Jadi bila dah balik sampai ke kampung, dah bertenang apa kan. Telefon pula si Mustafa ni. Kat sini panjang lebar Mustafa cerita. Pasal jalan yang dia lalu tu kan. Memang tak sesuai untuk jalan malam-malam. Kalau beramai-ramai tu okey lagi lah kan. Tapi kalau seorang dua ni kalau boleh jangan lah kan. Tak apalah mengikut jauh tak apa. Janji selamat dah. Daripada nak cipta kenangan misteri kat situ, pilah lalu kan. Tu kena betul dekat Abang Jim dengan pun malam tu. Jadi kan dah sampai ke kampung, sembang balik dengan Mustafa dalam telefon kan. Kat sini ya, panjang lebar. Mustafa apa ni cerita. Tu yang Mustafa kata no, tempat pot orang buang barang berubat. Jadi bila makhluk halus dikatakan banyak kat sana, orang nak pergi buat nombor. Yang pergi buat nombor ni, orang kata 3 bangsa ada kat situ lah. Melayu, Cina, India nak pergi buat nombor dah. Masing-masing dengan apa cara tersendiri kan. Jadi kononnya kan, kalau pergi buat nombor kat situ, orang kata mudah nak dapat nombor. Tapi belum tentu kena lah kan. Dalam cerita Mustafa lagi, ayah dia besar kena lah. Tu katanya Mustafa, ayah dia boleh kata orang yang berani jugalah kan. Ayah dia pergi menjala udang lah kan. Ikan pun ambil jugalah kan. Tapi dia punya target dia udang kat situ. Yang ni kan, ayah dia jumpa perempuan. Lebih kurang macam dia pun kena lah. Nampak dia berdiri keras kan. Kaki tak ada, nampak kain dia terapung lah. Tapi ayah Mustafa ni dia relax lah kan. Dia lalu dia potong ayah kan perempuan tu. Tak kata apa. Dia teruskan dengan apa tujuan dia nak menjala udang lah. Masa ni belum sampai dekat dapat titi tu jabatan kan. Tak sampai lagi. Dia ada jumpa lah. Tu bagi ayah dia kira satu petanda tak elok ni. Baru nak pergi dah jumpa dah. Benda tu. Yang ayah dia tengok ni dia syak kill lah. Langsiang lah. Dia tak kacau. Dia berdiri lah. Dia tayang diri dia nak bagi orang takut kononnya. Tapi ayah Mustafa ni berani. Dia buat tak tahu lah. Buat bodoh lah. Nanti dah sampai di kawasan sungai kan. Kat jabatan tu. Dia jala udang. Jala. Mas kat situ ada macam pokok bakau macam tu kan. Masa tu seberang sana. Ayah dia nampak besar lerak ni.
mata merah. Dah macam binatang banyak-banyak duduk kat pokok bakar. Jadi dalam apa pengalaman ayah dia, ayah Mustafa kan, ni bukan binatang ni macam ni. Dia saiz dia ibarat macam kita tengok monyet kan. Dia punya jarak mata dia macam kera lah. Tapi ni banyak sangat. Semuanya duduk bertumpu dekat ayah Mustafa dah. Tak apalah, jala lah. Ayah jala. Lepas tu lama sikit masih duduk ada. Ayah dia pun bersuara kan. Hui. Sambil tengok ni. Hui. Aku main menjala kat sini. Hampa duduk diam-diam kat sana. Aku duduk diam-diam kat sini. Tak apa buat diam. Jala terus. Jala. Kau sampai ke sudah ha. Mata banyak-banyak duduk tumpu dekat ayah Mustafa. Masa tu baru ayah Mustafa perasan lah. Kan pokok bakar bila kita tengok dari jauh nampak sebari rata kan. Ayah Mustafa nampak ada satu benda tinggi ni. Ada macam kepala tau. Lepas tu dia bergerak tau. Sampai ke ayah Mustafa berhenti menjala, duduk dulu tengok. Aku nak tahu hang siapa. Tengok pada jauh kan seberang sana kan. Tengok dia bergerak tau. Tiba-tiba berdatum dalam ayak lah. Dia ibarat macam benda tu lompat, dia jatuh dalam ayak. Berkocok ayak ni. Tu dalam cerita ni ayah Mustafa kata, sebenarnya tak terjadi apa-apa pun. Dia permainan benda halus kan. Dia bagi kita nampak macam tu. Padahal ayak tu tak berkocok pun, tak beralun pun, tak ada apa jadi. Ni kata permainan benda halus lah. Nak mengusik lah. Lepas tu ada lagi, yang ni kawan, orang kata kawan-kawan di kampung lah kan. Pangkat abang-abang lah kan. Zaman tu dia ni, kita letak nama Abang Mat nak bagi mudah cerita balik. Jadi Abang Mat ni dia bekerja tau. Dia biasanya kerja siang. Dia tak pernah kerja sampai lewat malam. Jadi nak jadi cerita kan, satu hari tu, kawan di tempat kerja orang tak cukup dah. Jadi tak apalah OT dulu kan. Tapi hari tu dia kena balik pukul 8. Jadi dia terbiasa jalan tu. Dia lalu juga jalan tu. Selalunya pukul sebelum gelap lah dia lalu jalan tu tak ada apa pun. Dalam pukul 5.30, 6 petang tak ada apa. Ni malam lah pukul 8 lebih. Daripada tempat kerja makan masa macam 10 ke 15 minit. Lalu jalan tu dah. Yang ni kena dekat Abang Mat ni kan. Dia perasan lah dekat depan. Masa dia bawa motor depan atas kan. Macam ada objek melintas tau. Mula-mula dia ingat pantulan cahaya ke lampu dia kan. Bayang-bayang apa kan. Dia kata dia. Macam ada benda lalu lah. Benda tu macam terbang melintang lah. Jadi disebabkan dia tak terfikir bab hantu ni. Dia pun tak mau fikir bab tu. Bab hantu ni. Mungkin apa pantulan bayang-bayang cahaya macam tu anggap kan. Tak apalah dia pun buat relax kan. Bawa motor macam biasa. Tiba-tiba motor dia jadi berat dah. Dia pun duk maki hamun. Kat sini pula tayar nak pecah kan. Lagipun jalan tu jalan tanah. Lubang banyak. Batu lah. Benda tajam lah. Dia duk sangka tayar motor pecah kan. Masa tu dia berhenti motor. Dia pun hendap tayar depan. Hendap tayar belakang. Masa hendap tayar belakang. Nampaklah apa duduk di belakang. Tu dalam cerita ni Abang Mat cerita balik kan. Dekat Mustafa. Ibarat macam asap. Duduk atas motor kita. Asap tu berbentuk macam orang tengah duduk lah. Tapi nampak dia punya rupa. Dia macam transparent macam tu lah kan. Benda tu menumpang. Tapi dia berat. Abang Mat terus tengok depan. Aku nak buat macam mana ni kan. Tak apa. Masuk gear. Dia pula minyak lah. Dia duk harap benda tu lari sendiri lah. Kan dia bawa motor. Jalan lubang-lubang apa kan. Bergoyang-bergoyang. Kod dia tak selesa. Dia belah kan. Rupanya tak belah lah. Duduk di belakang. Sampai ke sudah. Dan macam-macam dia baca. Baca apa pun tak jalan. Benda tu tetap duduk ada kat belakang. Itulah dengan cara nampak bayang-bayang macam bayang kan. Macam asap macam tu. Tapi nak kata makhluk ni kan. Yang Abang Mat cerita balik kat Mustafa kan. Tengok ikut side mirror dia tak nampak. Dia kena tengok dengan mata tu. Habis doa lah. Dia baca macam-macam. Tak jalan tu dengan benda ni. Nanti bila sampai di rumah. Abang Mat ni tak masuk. Dia tak tengok dah belakang motor dia. Dia terus tuju ke pintu. Mata dia terus tengok ke pintu. Dia pun panggil ayah dia kan. Panggil ayah dia keluar. Ayah dia pun pelik kan. Pasal tiba-tiba panggil pula. Biasa balik rumah masuk terus ya kan. Jadi kat sini Abang Mat cerita. Ayah. Ada benda tumpang kat motor orang tadi kan. Ayah dia pun tengok ke motor. Tak nampak apa pun. Masa tu Abang Mat dia cuba jeling-jeling balik kat motor dia. Ayah dia ada atas motor ya. Masa tu ayah Abang Mat. Tunggu saat. Ayah Abang Mat dia pergi masuk dalam rumah. Dia ambil ayak sekelas. Jampi. Bagi minum. Suruh basuh muka sikit. Nak bagi segang sikit. Abang Mat pun jeling dekat motor dia. Ayah dia ada lagi ya.
Abang mak jadi gelisah kan. Tak tahu nak buat macam mana. Nak masuk rumah serba salah. Sagi takut dia ikut masuk ke dalam rumah kan. Itulah apa yang abang mak nampak tetap sama. Dia macam asap berbentuk orang tengah duduk atas motor dia. Macam tembus yang menembus yang orang kata. Bila dia jadi kecoh depan rumah. Jadi mak abang mak adik dia pun main lah kan. Dia pun tengok atas motor mana ada apa. Abang mak duk jeling-jeling ni. Ada lagi ya. Ada lagi mak. Ada lagi. Last sekali ayah abang mak dia pergi kat motor. Berdiri kat tepi motor. Walaupun dia tak nampak kan. Ayah abang mak bercakap benda tu. Hei, hang ikut anak aku pasal apa? Pergi balik rumah hang tu. Ni rumah manusia. Bukan rumah untuk makhluk halus. Abang mak pun dia jeling-jeling lah. Masa ayah dia kata tu. Nampak macam apa asap menghilang lah. Dengan cara dia melaju tu. Lepas tu abang mak sahkan dekat ayah dia. Ayah, tak ada. Dia pergi lah. Nampak dia terbang kan. Barulah masuk ke dalam rumah lah. Ni kira salah satu pengalaman abang mak lah. Bagi dia sepanjang hidup yang seram kan. Tengok lang siang lihat patah. Dengar ada taring dia. Muka dia hitam macam terbakar kan. Itulah rupanya. Apa rupa lang siang lah. Dia macam pergi tempek-tempek selut dekat muka apa dah. Lebih kurang macam tu. Walaupun dia nampak seperti bayang macam asap. Tapi wajah dah nampak dah. Benda ni kalau tak kena kat kita. Kita dengar cerita okey lah kan. Cerita kan. Cuba kalau terkena sekali. Tengok sendiri yo. Wih. Seorang-seorang pula kan. Dia tumpang pula kan. Tak tahulah kan. Bergantung kepada kekuatan hati ya. Hati kuat boleh lah kan. Kalau hati tak kuat. Rebah kat situ. Setengah orang kalau dia nampak benda-benda halus. Hantu-hantu lah. Ni yang betul punya kan. Yang betul punya. Dia jadi macam sesak nafas lah. Adalah beberapa orang kawan mandi bahasa cerita. Jadi macam jantung ni berhenti berdegup lah. Dia bersebab apa? Sebab takut. Lagi dia punya efek dah jadi macam lali macam tu. Macam pening tak pening. Macam tu. Tu yang setengah orang dia anggap macam halusinasi. Ataupun hijab terbuka kan. Lebih kurang tu. Jadi Abang Jim dengar cerita Mustafa ni telak ya liang lah. Oi. Macam-macam lah jadi kat situ tu. Kira orang kata dah nekat lah. Cukup lah sekali tu ya lah. Lalu jalan tu. Kalau waktu malam lah kan. Jadi kalau lah ni lah, jadi perumahan dah pun. Kira tempat tu dah membangun dah kan. Beza sangat lah 20 tahun lepas dah. Jadi orang yang tinggal kat situ tak pernah dengar lah cerita nampak apa kena kacau apa kan. Orang yang tinggal di perumahan kawasan tu okey je. Mungkin lah ada sikit-sikit gangguan tu biasa kan. Mana-mana tempat pun ada kan.